Guys, so hari ni aku nak buat review yang pendek memakai Osmo Action 6 ni. Aku tak pakai dia punya portrait mode ke horizontal mode, tak ada. Aku straight pakai custom mode ni sebab dia square sensor. So review korang pun tengok banyak review dah. Aku tak perlu buat banyak-banyak video dah. Explain dia punya spesifikasi. Tanpa menghabiskan masa, jom kita tengok dia punya footage lah macam mana. Okay guys, aku pakai stick Action 6 DJI punya stick. Recording memakai Action 6. Mikrofon semua tak ada. Original sound. Guna dia punya noise reduction tu, wind noise reduction, dia ada dua langkah. Satu yang lagi noise reduction. Lepas tu mode aku tak setting banyak-banyak. Cuma pakai auto mode. Sekarang ni jam 6.49. Pakai auto mode saja. Okay, cuaca macam ni. Exposure negatif 0.3. Macam ini saja. Recording dengan square sensor. So aku nak jadikan portrait. Macam ni. Portrait ataupun horizontal. Okay, untuk Action 6 ni, apa yang saya suka, dia ada aperture daripada f2 sampai f4. So bermaksudnya dia punya low light sangat powerful lah. Dia ada rock steady, horizon steady. Horizon steady tu bermaksudnya kalau korang pusing kamera kan, dia pun memang akan stay still. So aku try ni. Okay, aku pakai custom punya square sensor ni. Lepas tu horizon steady. Bermaksudnya okay, kamera aku, kalau aku pusing tangan, pusing satu round ni macam ni, pusing kan, pusing tau kamera ni 360 darjah, dia masih boleh record aku dengan straight. So aku terangkan, kalau biasa-biasa korang record video, tak perlu pakai. Sebab apa? Dia tak boleh wide angle. Dia tak boleh set wide angle. Okay, yang ini pula ultra wide. Sekarang korang nampak muka aku, dia gelap disebabkan belakang, exposure belakang matahari. Depan tak ada cahaya. Tapi kalau aku pusing, korang akan nampak clear kan. So ini ultra wide, suara original. Okay tak dia punya footage? Dia ada certain macam korang pakai mode yang macam ni, square sensor ni, dia boleh di adjust di antara masa post production editing. Korang boleh pilih nak portrait ataupun vertical. Tapi custom mode ni dia tak ada filter. Dia tak boleh bagi korang access filter. So sekarang ni aku try shoot dengan horizontal mode. Okay, so aku boleh access, tukar filter bagi korang tengok. Alright gang, so sekarang ni aku pakai natural wide angle. Lepas tu record directly dengan dia punya horizontal mode. So untuk kamera sekarang ni aku pilih satu-satunya random lah dia punya filter. Dia ada beberapa jenis effect, filter effect. Yang ini aku test semua, aku nampak muka aku pun jadi macam warna merah sikit. Okay, footage ini tak ada edit lah. Okay, tak edit lah. So biasanya kalau aku ni vloggers, aku jarang pakai D-Log sebab dia post production punya masa kita kena buat dia punya itu lumetri preset, dia punya Rec 709, dia punya color tu semua kan, kena color grading kan. So video aku malas sebab aku banyak video nak buat. Lagi-lagi aku punya storyline dia bukan cinematic. So kalau bagi aku record dengan biasa saja. Okay, tak ada D-Log, tak ada LUT. So filter ni muka aku nampak merah, aku tukar balik yang original. Okay, sekarang ni pula aku record dengan portrait mode, tegak. Okay, sebab dia square sensor, aku tak pakai custom. Custom tu dia 4 segi. So korang boleh post production punya masa, korang boleh edit di antara korang nak tegak ataupun horizontal untuk YouTube. So sekarang ni untuk Action 6 ni dia boleh pilih directly. Kamera korang tak perlu macam ni. Korang boleh pegang secara straight saja, dia boleh record portrait ataupun korang nak record horizontal. Sebab dia sensor 4 segi macam ni. Selain itu, sekarang ni aku recording dengan D-Wrap. Bermaksudnya dia tak ada wide angle, apa-apa pun tak ada. Tapi macam mana pun untuk action cam, aku cadangkan korang kalau nak buat konten vertical secara macam promote produk barang-barang kan, Action 6 aku rasanya boleh sebab dia ada vertical mode. So dia tak stretch sangat. Macam korang pakai Pocket 3 pun okey. Tapi kalau korang pakai Ace Pro 2, Action 5, Action 3, Insta360, Go Ultra, Go 2, Go 3, Go 3S, kalau korang record secara vertical, dia nampak wide sedikit. Muka korang kalau angle macam ni sikit kan, muka korang jadi panjang. Dia stretch. So Action 6 kalau korang nak buat TikTok content live untuk barang-barang ataupun webcam, aku rasanya boleh. Sekarang aku switch kepada horizontal mode pula, macam vlogging style. Okay guys, Action 6 sound quality dia okay ke tak? Selain itu, sekarang ni D-Wrap dia pun agak wide. Kalau muka aku dekat tepi, dia boleh stretch muka aku ke tak? Okey je, stretch sikit lah, tak banyak. Hi Jack, how are you? Hello. Hi. Alright guys, natural white
pakai Rocksteady yang normal. Sekarang ni ngam-ngam lah. Aku tunggu sampai 7.34. Korang tengok dia punya sky ni semua dah malam dah, lewat dah. Ini super night ni dikirakan night mode lah. So aku tak tekan setting apa-apa. Aku cuma tukar kepada normal video recording mode ke super night. Biasanya kalau rekod malam, korang nak senang, korang pakai mode yang macam ni lah kalau rushing. Ataupun kalau korang nak adjust exposure, ISO sendiri, ISO bagi dia tinggi, lepas tu shutter speed bagi dia rendah. Atau kalau tak nak susah-susah, korang pakailah mode ini, senang. Okay, ini adalah wide, bukan ultra wide. So okay kan dia punya footage. Tengok, dah gelap Kalau depan aku tak ada cahaya, mungkin muka aku gelap sikit. So depan ni dia ada cahaya. Kita pergi depan sikit. Aku rasanya boleh ni kalau nak record content untuk kita punya TikTok vertical video. Sekejap aku switch kepada yang ini normal mode, bukan super night. Sebab aku nak record secara vertical, portrait mode. So dia tak ada option bagi korang untuk switch super night mode. Dia kalau korang nak record macam ini, korang tak boleh pakailah super night mode tu. Kalau korang nak record portrait vertical, korang kena ambil kamera macam ni, terbalik. So sekarang ni kalau kita pakai manual lah, normal mode, kita adjust sendiri. ISO bagi dia tinggi sedikit, 32,000 macam ni. Boleh pakai juga. Tengok. Okay kan, vertical mode. So sampai sini lah review tentang Action 6 ini, DJI Action 6. Sekarang ni aku nak balik edit video bagi korang. Kita test tengok. Let's go.